Halo, good morning. Sekarang pukul 8.29. Kita orang nak pergi ke Cebu, right? Kita nak pergi kenduri dekat Cebu. So this is my first time pergi Cebu. So kita drive je from Kuching. So 2 buah kereta. This is me and Hairul. And then kereta sebelah. Kereta sebelah. Minyak dah ya? Ha? Minyak. Ha? Minyak. Half. Sampai lacau sih. 181. Lacau. Kita orang sekarang dah sampai dekat Serian. Kita nak pergi makan breakfast. Sebenarnya kita nak pergi makan kedai roti canai. Hairul cakap roti canai tu sedap, tapi kedai tu tak buka. So kita cari kedai lain lah. Sekarang nak cari parking. Ramai juga orang Serian keluar hari ni. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Maggi kari ya. Rasa maggi kari. Dekat tempat kedai makan ni ada pasar tau sebelah dia. Hairul cakap ada barang-barang rare dekat situ. Tapi saya tahulah apa yang rare-nya. Sejuk. Ada petai. Orang mana nak makan petai? Murah. Mak kah? Tok, dah. Dekat. Nyang. Singgit dah kosong. Pedang. Tak payah. Ada beg. Apa? Oh ya. Segar-segar sayurnya. Daun peria. Mangga kah? Cik. Okay, dekat sana ada pasar basah. Tapi since kita tak membeli apa-apa, so kita just jalan-jalan je, tengok apa yang diorang jual. Sini ada jual mainan. Dekat sana ada jual baju. Agak besar pasar kat sini. Ada yang okey. Banyak kan? Kita order makanan and makanan belum sampai. Literally pasar ni sebelah aja dengan kedai makan. Ni kedai makan, sini pasar dia. So, itu yang Hairul buat kita jalan-jalan. This is my kuih goreng daging telur mata. TO limau suam. Roti belum sampai. Makan. Okay, kita dah makan dah tadi. Alhamdulillah. So sekarang kita dah dekat Pen Borneo balik. Kita nak pergi ke Seriki.
my first time tengok rumah panjang. So dekat setiap jalan tu dia akan tulis RH nama rumah tu lah. So dekat sini ada RH Jelong. So maksudnya memang panjang lah kot rumah tu. Sampai nak satu nama dekat signboard macam kampung. Macam tu. Kita tunjuk, kalau jumpa kita tunjuk. Okay? Inilah Bandar Sarike. Korang yang nak tahu, lepas ibu dengan ayah kahwin, ibu dengan ayah pindah dekat Sarike. So salah Betangor. So Sarike Dekat kan Betangor. Besar sikit lah macam town. Oh salah lah. Zati lahir dekat Sarike kan? Zati lahir dekat Sarike. Pada hospital Sarike. So basically Sarike ni memang tempat ibu ayah dulu-dulu lah, zaman muda-muda waktu baru kahwin tu. Ada orang family lah kawasan ni. Macam tu. So sebab tu kita singgah Sarike hari ni. Malaysia Cafe. Malaysia Cafe. Smells good. Kari kambing. Nasi. Ibu makan nasi juga. Ya, semua kering. Masin. Masin. Semua masin. Masin bukan masin. Ikan masin, obat masin, telur masin. 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 Mi udang dah sampai. Telur mata for me. Untuk ayah. Tengok matanya. Habis. Tak habis. Isa makan lepas tu. Alhamdulillah. Kita orang dalam 7E. So, tengok ni. This is my first time tengok brand Eurocake Lova. And then this is mini rolls. And then this is Good Time Arnold. Dari mana? Indonesia. Okay. Apa lagi yang lain? Oh. Ibu beli apa? Oh, okay. Musang cake. Tak beli apa-apa dekat 7E. Dia orang je beli air. Jom masuk kereta. Manja rumah tu. Okay, kita dah siap makan for lunch dekat kedai Satu Malaysia Satu Malaysia Cafe. How was it? Hi. Oh, so I bagi 4 out of 5. I give 8 out of 10. Apa? Oh, okay. Kita dah sampai area Bintangor. Kat sinilah dulu ayah dengan ibu stay selama 6 tahun. Banjir ni. Sampai hotel. So kita unloading barang dulu. Wah, Datin santai Datin. Santai baru sampai. Kita dah sampai ke our hotel. Semua pergi parking and we just wait here. Yeah.
So beautiful. Look. Kita ada paint. Art. Is it real? Yeah. Datuk Rosli tengah sibuk datin bersantai. Welcome sana dah tengok dah. Dah. Welcome to RH Hotel. Selamat Hari Malaysia. Rosli Hairani Hotel. Okay. Baik datin. B&T Hotel. Okay, datin. Baik. This is our room. So, masuk-masuk je. Kita ada almari dekat sini. And then belah kanan ada toilet, ada sink, ada bathtub, towel there, and shower. Lepas tu kita ada tempat air. This is my bag. Tak apa. Oh, ada fridge, mini fridge. Kita tak ada apa-apa. Okay, and then kita ada mirror here. Lepas tu kita ada katil dekat sini. Ada tempat sini satu, meja TV dan ada mirror. Dan sofa here, kursi, and wow, ada ada swimming pool lah. And dekat sana adalah sungai. Sungai apa ya? Itu adalah Sungai Rajang. I think ini Sungai Rajang. So this is Bandar Sibu, right? Berada lurus, panu. Rajang. Tok, Sungai Rajang. Tada! Sungai Rajang. Tu ada mall Wisma Sanyan. Sekarang kita kat bilik ibu. Kita orang dah siap. Ibu je belum siap lagi. Tinggal. Terus tak jumpa ember. Woi, ibu si laki tudung. Saya nampak ibu. Ni muka min je. Ini adalah Bandar Sibu. Baru sampai Sibu kan? Oh. Ayah dengan abang baru bawa pertama kali. Bukan Sibu Filipin, Sibu Sarawak. Oh, Sibu Sarawak. Kami dah siap, ayah dah siap. Orang lelaki semua dah siap. Ibu dengan Zati belum siap lagi. Ya, inilah Kamal berselera ya, Kamal. Makan. Makan. Action 4, lama punya. Ada yang baru ke? Sekarang Action 5. Oh. Makan lidah asuk. Tak makan terus lidah asuk. Jatuh terus. Ayah cakap lidah asuk. Asuk dia apa? Kalau dia panggil kapal terbang, okey lah. Tiba-tiba ayah cakap lidah asuk. Lidah asuk tu apa? Asuk. Tu. Hilang. Sabar dulu. Masih. Siapa meletup apa? Nyanyi. TikTok. Poti.
You Baru. beli. Bang. Wah, tujuh. Langsing lah. Duh, tempat yang sama apa? Sikit ni. NOB. Osok. Okay, mana tadi? Panas lah, gila. Panas. Tuh. Bilik Nizam sejuk. Kira hilang. Okay. Come on. Boom. Siapa terkejut kalah? Ibu. Siapa terkejut kalah? Punya meletup boleh respon. Sabarlah. Boom. Boom. Oh, yakin. Sini ya ni. Hei. Boom. Boom. Alah. Sini kot. Pergi. Osak. Siapa kalah menyanyi? Apa terkejut? Kena tanda juga. Siapa terkejut? Siapa kalah menyanyi? Tinggal yang ni je. Siapa terkejut kalah? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Dati dulu. Siapa Kan last. Dati last. B dulu. Ni kot. Ya. Ya. Dati Kanan. pun. Ya. Jam. Scam. Tengok. Siapa cucuk tak habis ni? Kakak nak beli air tadi tapi. Saya beli dah lah, saya beli dah. Tanya mana. Air ibu ni. Ni ada. Settle meletup ni. Pasal Tak cukup, tak pusing dek. Ibu nak tahu siapa dah kalah? Ni. tu Kamal. Tok ah. Kamal. Siapa biru? Tadi apa? Kejut ha. Lagu je semut. Min cantik, Min dah wangi. Dah habis dah. Semut. Cara Kak Limah ke cara comel? Cakap 5. Jek semut. Siapa? Ayo kentut. Habis satu dewan satu. Jangan laptop tanya. Siap Kamal. Siap Kamal, nasib kau lah Kamal. Wah, Esa. Sejuk tu. Ni nak gimana ni? Okey lah. Nak food delivery tu. Okey lah. Apa delivery je abang kita lah. Ha? Food delivery apa? Ha. Confident kena ada. Yang jangan bagi malu kita yang. Tiba. Silampak. Kami dah pesan tadi. Next, siapa nak lawan? 1-0. Cici siap nyanyi tu. Habis. Kalah. Yakin sangat. Yo, satu sama. Oh, nampaknya ada orang tak puas hati, nampaknya ada orang tak puas hati. Kasar babi. Ha. Benda tu tak apa tu? Siapa kalah? Siapa kalah kena sapu pedak? Kena bubur pedak. Allah Akbar. Lompat. Action. Dah senior sikit. Sekali kalah. Oh, jatuh ni. Tengok. Tak boleh kalah ni. Bedak dah
dah keluar, berat dah keluar. Bodoh. Cepat bu. Ya. Satu calik je. Mana menang? 4 lah. Yelah, letak mana-mana pun menang. Oh. Action betul orang tu. Action lah dia. Kamal lah. Come on, Kamal. Come on. Banyak menyokong. Come on, Kamal. Come on. Beginner. Macam Beginner. mana lah. Bagi calon. Takut angin kelas. Calik. Kan betul-betul sikit. Nampaknya newbie masih bertahan ke? Newbie masih bertahan. Mana dah ibu ni? Tak. Jangan letak letak air. Oh, ya. Mana ibu letak ni loh. Bagi. Dah ada buat. Gambar je. Takut. Nanti banyak sangat buat. Ada buat lah. Buat. Buat. Masa ni je, masa ni Oh, je. dah buat. Sini je, sini je. Buat je. Sikit. Cuba sikit. Okay dah. Sapu sikit, sapu tangan sikit. Sapu tangan sikit. Begitu. Ada tak ada apa-apa pun. Sekali. Kena putih. Tak keluar kah? Tak keluar pula. Dah lah sekali je. Belum. Semua orang tak puas hati. Semua juri-juri tak puas hati. Gitu. Ini yang kita mahukan. Okey dah. Tak payahlah sapu banyak-banyak. Terus letak je. Ya. Sekarang tengah main Alamak. Kita dah menang. 7, tak ada 7. Ha? Saya dah 7. Sam dah ambil 2 Wah, tak? tak nampak. Kita dah menang. Good morning. This is our second day. So we're going to breakfast right now. Not right now lah. I dah siap. I dah belum siap lagi. So semua akan pergi breakfast before kita get ready untuk pergi ke kenduri. So breakfast, naik, siap-siap, dan kita akan pergi ke Dewan Majlis lah sekejap lagi. Yo, morning. Akan play card. Tak muat lagi. Sejuk gila. Cepatlah ibu tunggu. Tekan lift lah. We're going to breakfast right now. Bukan kita duduk mungkin. Makan. Sarang. Bodoh. Sarang. So kita tengok apa menu yang ada hari ini. Nasi lemak, chicken green curry, nasi goreng, mie goreng, sayur, tofu, ayam, wedges, hard boiled egg, dumpling, baked bean. We have cupcakes, roti, ibu ambil apa? Sup. Dan bihun sup. Wow. I'm having nasi lemak with green curry chicken, sambal, cheese tofu, omelette. Ini Hairul punya. This is Zati. Nasi lemak juga, tapi ada dumpling, ada fruit, tomat. Macam kat sana, ibu ayah kat sana lagi.
Bismillah. Salad, fruits and omelette, stuffing, big meat. Yeah. Bukan main. Ya, dia tinggal. Ibu jadi artis, Bu. Jadi artis, Bu. So, kita dah naik bilik dah. So, dari bilik kita nampak padang. So, nampaklah orang berarak untuk Maulidur Rasul. Masya Allah, Alhamdulillah. Cumanya ada yang dah sampai, yang kat sini. Ada belum jalan lagi. So, memang lama lah. Dan Alhamdulillah, sambutan tengok memang meriah lah. Rindu zaman childhood. I mean, zaman kita sekolah kan, mesti akan join. Kita orang dah siap berpakaian untuk kenduri. Okay. I'm ready. Ibu, cepat ibu. Pusing bu, pusing. Ya. Dahsyat. Cantik lipstick. Min punya. Pengantin dah datang. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul untuk meraihkan dua insan yang sedang bahagia, iaitu abang saya Muhammad Khairi dan pasangannya Nuriana. Meja-meja oleh jejaka tampang kita para Ini hadirin ada yang umai hadir pada obor. hari ini dan keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, Ada rasulah. balik tadi, rehat-rehat sekejap dan siap-siap kita nak pergi. Sekarang nak pergi Wisma Sanyan. Sekarang hujan dekat luar. Tapi tak lebat sangat. I mean, dia basah tapi dia tak heavily. So, petang sekejap lagi kita akan naik cruise untuk jalan-jalan.
sebenarnya naik cruise tu nak tengok sunset, but hopefully kalau hujan bereda ada sunset lah, insyaAllah. Ikutkan weather punya apps, petang ni dia cerah, but we'll see how. Sekarang kita tengah tunggu yang lain tu siap. Kita nak pergi ke Wisma Sanyan, which is right there, Wisma Sanyan. So yeah, hujan, tapi kita ada kita panggil apa ni? Connecting untuk pergi ke mall. So this is my first time. Yelah, pergi si ibu pun first time kan. So this is my first time going to Wisma Sanyan tu. Terus mall. Ibu jatuh ke? Uish, kejut. Kena bu. Terkejut sama orang. Bagus bu, masuk-masuk tu ke handbag. Bahaya. So, apa yang nak cari dekat sini? Tak apa. I nak cari apa yang makanan ada kat sini. Cantik-cantik juga. Ada Lia Center, LSC. Nak pergi situ lah. Nak pergi situ lah. Sekejap. Tapi banyak barang lain tak. Inilah Wisma Sanyan. Yo. Ni apa ni? 55. Kita orang dekat Lia Spot sekarang. Inilah kedai kita orang, kedai ibu, kedai ayah, Nizam, Hairul, Yasmin. Macam running shoes tapi ada lepang. Half coat. Dia punya baju cantik-cantik tau. Tapi mostly lengan pendek. Mungkin for lengan panjang. Because I malas nak pakai inner. Untuk kaca. Tapi dia macam, you know, dia nak pergi macam event je, tapi tak nak, bukan Casual. Yelah, I mean, kalau ya Casual. betul? Aku seluar pendek jeans pun okey. Cantik yang. Cantik yang. Ni yang? T-shirt kah? Ke jersey? Melayu. Enggak? Nah, tak balik. Ya, ni pun yang cantik yang. Look. Kaca kan? This one is so nice. Oh, this one pun nice. Hiking best ni, right? Macam Lia Spot kita tak ada. Lia Spot. Ni cantik lah. Apa tu tu? Oh, wow. 5 ais. Boleh, 5 peng.
Soalnya dia bukan kuah macam kita. Kita sangkaya. Dah, kau tak sekaya pun dia ada kuah dia. Dia tak ada naik pun. Lambat kalau macam nak tau. Seolah kami jalan sendiri kan. Tapi tu kan Alung bekerja lagi kan. Dia dah makan tak? Ayam tu ya? Tak payah cucah tak payah. Haji Saleh. Mi kolok special, ada urat, ada perut dengan ada daging. This is the soup. This is my drink. Makan dengan sup lah. Supnya. Tadi bubur tadi kan ada jual. Wah, bukan hancur lah. Herba Cina. Herba Cina. Cina sendiri kata ular. Ibu pun mula-mula ibu pun takut. Herba Cina. Herba tek. Tek hempor. Tek herba. Tak. Nak bagi kat dia. Takut makan ular. Ibu dia nak berusaha dia. Takut. Tek hempor. Banyak. Okay, lawas punya tak boleh lawan lah. Lawan. Macam ayam makan lawan. Dah. Ayah. Kita orang dah siap makan and nak pergi bilik sekejap sementara nak tunggu cruise time. Yelah, pukul 6. Sekarang baru pukul 5. 5:02 minit. So yeah, it's raining. Tapi sikit-sikit je hujan. Masuk hotel, santai je. Kita nak pergi mana jam? Tahu? Kita pergi berenang. Bukan. Kita nak pergi Oh. Kita nak pergi River Cruise Cebu. Semua orang tunggu kat sini. Pergi River Cruise. Dah sampai our boat. So nanti kita akan jalan situ, naik boat. Excited. Cuma hari ni tak ada sunset sebab hujan. Yeah. But yeah, new experience for us. For me especially, I baru first time datang Cebu. So, jom naik boat. Apa cakap tadi? Saya nampak. Saya nampak. Itu mesti kena beli air. Zati belikan. Oh. Ini. Lemai sangat. Mama capek ya. Pokok besar ni.
Okay, orang baku. Orang baku. Ada orang ni. Naik. Ayah, yang. Nanti nak jatuh macam mana? Pergi. Ya, ajak. Panjang tu, panjang tu. Katanya. Ibu tak nampak. Mana? Tak apa. Sini. Okey. Nak dah record belum? Dah. Dah. Buka dulu. Ini jaket keselamatan. Alah, nak pasang balik. Ini je. Ibu cakap lah. Pastilah ibu. Kalau ibu cakap ibu di Sarawak lah. Tu jaket keselamatan kita orang. Cik kami ikat. Ikatkan. Jangan berpusing-pusing macam itu. Kalau anda ada suami, suruh suami ikatkan. Ya, kalau anda ada tunang, Tak boleh lagi. tak boleh lagi. Orang single tak payah lagi. Dan bahagian bawah dulu. Kemudian Kemudian ikat di sini. Pakai kemas-kemas. Sini. Tengah. Dan sini. Siap. inilah pramugari Mana terus whistle? anda. Mana ni? Ni whistle. Jaga pintu kecemasan, mana pintu kecemasan? tu berenang. Siapa buat order tu ni? Apa? Tak kenal. Tunjuk macam mana? Apa? It's moving. Ada lagu bu. Wow. Saya nampak pada dalam game. Sunset sikit je. Sekarang 6.31. Tepat 6.30 dia jalan. Best. Tapi ada tempias hujan sikit. Ada kapal belah sana tau. So dekat itu ada kita panggil apa ya? Kapal
Kapal korek ada 2 situ. Lampu kelip-kelip yang. Kelip-kelip. Dah pusing. Patutnya ke sana. Pergi sini lah ya. Kan? Patutnya kita pergi sana. Sebab masih awal mah. Belum pukul 7 lagi. Geram nak tengok luar hai. Dah sampai. Habis dah sejam. Ngam-ngam sejam. Thank you. Lama tarik lagi dah settle. Jadi si puas. Macam ni kita ada bertemu. Saya dah cakap pakai. Jadi pada malam ini dipersilakan kedua mempelai orang ini untuk menceritakan sedikit sebanyak bagaimanakah pengalaman dari mata terus dengan pelanggan. Boleh? Ya. Boleh tak? Boleh? Just short and simple. Boleh tak? Dipersilakan Encik Hairi. Ada makanan yang sama kah? Lebih kurang. Nasi lemak, ayam kurma. Oh, it's good. Hot Bu ambil apa Bu? Macam-macam. Wow. Teman-teman, nasi goreng, kecap goreng, sayur. What is it? Sausage, beef sausage, spring roll, curry, samosa. Oh, looks good. Fried dumpling. This is baked bean. Okay, if you want to order omelette or scramble, over there. The bread, muffin, ayah. Oh. Boleh pusing. The bread. Oh, this has strawberry jam. Honey, orange marmalade. This is soup section. Tak ada tak tu? Dah ready. My breakfast is nasi lemak, ayam kurma, sambal, fried dumpling, samosa, telur, sayur. Zati makan? Kanak-kanak. Okey, kanak-kanak. Betul lah kanak-kanak. Tak, kanak-kanak tak makan ni. Ni orang tua. Tu lebih orang tua, nasi lemak. Milk. Kanak. Okey lah. Kanak-kanak minum jus, tak minum air panas. Siapa minum air panas? Orang tua. No. Ni orang tu juga. Kau tu driver. Saya pun boleh drive, okey? Ada orang tu je tak bagi kirim. Air sejuk, okey lah. Air suam. Ayah apa? Ayah apa? Ha? Air suam,
All juga ayah. Ya, pegang yang mudah. Okey. Betul ya. Wow, dekat hotel ni ada ni lah, Kembara Kenali Borneo. Sekarang kita nak pergi Pasar Sibu. Kita dah sekarang dekat Pasar Sibu. Tengah tunggu ibu, Nizam, ayah, mak ngah, pak ngah. Sebab dia orang lagi satu kereta. So ni ada orang niaga, ni macam UTC lah, ni ada lift. So kita akan jalan-jalan sana sekejap lagi. Ni tengah foto. Okay. Ni kalau kita tengok ni macam semua dekat tu, semak-semak je. Tepi-tepi parit kan. Why? Macam beli apa nak balik masak ni? Ibu nak petai boleh bawa balik kan? Boleh. Okay. Ikat betul-betul. So ada Masuk bau. kereta apa ah? Jangan kencing mulut. Mana belut? Apa tadi? Hah? Oh lah. Jam, tu apa? Sagu. Nasi? Tahu? Pakai ni apa pakai? Biskut. Jom kita tanya mereka apa? Biskut makmur. Biskut makmur. Biskut raya. Tak tahu apa dia. Yang ini dibuat daripada sana ya lah, tapi dia kembang lah. Kan besar ni je. Sebiji je lah. Kau makan sekali. Dia dah pasal. Ni buat je lah gigi je. Dulu landak. RM1 je. Kalau yang rajinnya duk menganyam. Oh, hak kecil tu. Wow, tu apa? Tahu apa? Ni popcorn mulut. Popcorn. Popcorn mulut. Tu Satu kawan. tak apa pun. Salam kan? Daripada tepung beras. Macam biskut macam ni. Boleh makan terus kah? Boleh? Oh. Dia hanya Dia tahu kena masak. Ayah dia bekas lagi. Buat? Bekas dah ada tu. Tupat. Dah simpan. Oh. Jangan heran. Rajin je. RM1. Dia tak boleh simpan. Kecil. Ini dah orang bilang daun sedik. Daun sedik. Bolong-bolong sama sirih tu. Tahu sirih kan? Dia orang makan sirih. Lepas tu Oh, dia orang bolong daun- sama ini. daun- daun apa tu? Kasi Daun simpan sedik. kapur tu. Simpan kapur ke tu. Oh, Sedih ke sedih? Sedik. Sedih. Oh. Sedih. Okay. Daun Ini dah sedik. siap dengan Kapur. kapur dia. Tapi dia kena simpan ini. Oh, kena Supaya dia lebih merah lagi. Nyampur merah. Ini buat daripada petola. Dia buat dari petola. Ya. Kita melindungi. Cik. Cakap garam. Kau balik kucing. Ni dari petola. Hera beli dah. Oh, betul. Ngai mulut dia kena tu. Tu tempat. Apa yang lemah kau? Bag. Kaca. Mana jam? Kaca. Tu Kak Mi suka dia macam apa? Kotak sikit. So senang dia berdiri. Ini macam Ni. Jangan kat dia berdiri kat dia.
Tunjuk sini. Awak tambah yang Wah. Nampak besarnya. Hampa hantar kat telefon ni. Ayuh hampa pergi Sarawak. Jom. Okey. Kuih topi. Kak Min mandi Kuih topi. Dah kemas-kemas dah. Get ready. Nak check out dah. Dah habis dah. 3 hari 2 malam dekat hotel ni. Hari ni pergi beli ibu tadi. Bagi buah anggur. Goodbye si ibu. Sana ada event. Sungai. Bye si ibu. Bye-bye room. Barang dah siap kemas dah. Bye-bye. So, kita akan balik ke Kuching lepas ni. But before that, kita akan pergi lunch dulu. I don't know where. Ibu akan decide nanti. So, yeah. I sebenarnya teringin nak makan cabai hijau. Tapi, tengoklah macam mana nanti. Kau teringin apa? Macam Hairul lah selalu cakap cabai hijau sini nyaman, sedap lah. So, tengoklah dia orang decide macam mana nanti. Kita ikut je. So, I light makeup je, lip balm, tudung pun ikat je. Malas nak pin-pin banyak-banyak dah. This is my outfit. Kita tengok cermin lah. So this is my outfit, just shawl hitam, baju, then seluar yang selesa, and then my Skechers crop, Skechers foam. Ni sebab kita datang naik kereta, baju dengan samping kita gantung je. Ni hotel punya. Ni kosong, dah habis dah. Tak ada apa-apa. So yeah, settle. Kita terjah beli ni. Cara siap? Dah, ada orang belum siap. Siapakah itu? Ada ke? Ada lah. Nak balik dah. Kat mana kau nak kan? Macam mana bang ah? Sik mak pulang? Kena sik mak pulang. Kami sip. Kak sik mak pulang. Ya, itu je dia cakap. Dia sik mau pulang. Dia jumpa hang tak kira dia takut nak balik. Bila balik tu? Baru ni ada balik bulan 7. Patut minggu depan balik tapi malas dulu lah. Tahun depan nak balik lagi. Bye. Bye. Saya akan balik ke pintu dulu. Okay. Bye bye. 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 Hati-hati. Masih datang. Bye. Ni Hairul. Nanti dah sampai mau masak Dah sana jadi biasa. Hairul. Mana satu Hairul. Anak Anwar kan. Hairul Nizam. Tapi dia pun tak ada nak bagi dua-dua. Hairul. Tapi tak tahu kenapa dia tak bagi Anwar. Tak bagi Anwar. Macam tu kan. Tak kena. Pak Noah. Pak Noah.
Anwar Zain. Nawar Ibrahim. Lagi teruk. Boya darat dah, boya sungai pun dah boya. Kami pulang dulu. Kita pulang bila? Siwa pulang. Yang tu je datang. Yang tu je Pak Gan. Susah hati lah aku ni. Tengok Mak Ngah lepas ni pindah. Sekarang kita dekat restoran Cabai Hijau. Ini menu dia. Kita tengok sekejap lagi kita nak order apa. Punya dah sampai. Nasi bakar, ayam madu. Ayah, kambing boleh. Ayah kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma Belum makan dah bonus. lagi semua. Ni. Bagi. Nasi bakar. Bismillah. Hairul punya. Tak banyak tak apa yang ada. Ni buah apa bu? Buah kristal. Nak satu? Nak terlekat? Thank you. Macam kan? Habis semua. So good. Susah pula nak buka botol ni. Dah lah tutup ni. Seal lagi. Okay yang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kalau ada ais ni, lagi sedap. Hairul isi minyak. Kita just stay dalam kereta. So, kita dah nak balik dah. Tadi nak balik. Yes, ni memang nak balik. Kita dah lunch tadi dekat Cabai Hijau. Makanan sedap gila. For me, I give sedap. 10 over 10 kot. So, kalau tengok dekat sini, balik ke Kuching adalah 4 jam 47 minit. 399 almost 400 km. So, kita tak tahulah singgah mana sekejap lagi. Mungkin singgah R&R atau singgah makan. Then kita gerak lah. So, yeah.